Okay, Assalamualaikum dan sejahtera. Hari kita nak review sebuah filem komedi lah yang telah ditayangkan pada tahun 2024, dipanggil sebagai All Guys. So All Guys ni adalah cerita sebuah komedi ringan, sebuah cerita gaduh ringan lah, di mana cerita ni bermula dengan seorang lelaki yang dah tua lah. Dia dah umur tua, dia nama Danny Rolinski lah. Dia adalah seorang pekerja kontrak pembunuh, hitman lah, yang dah tua dan dia sudah boring lah sebenarnya kerja sepada tua. Dia pun ada tangan sakit, so dia letak dia jadi macam kerja untuk uruskan orang sajalah, bukan lagi untuk membunuh orang sebagainya. So pada satu hari bos dia panggil dan berkata pada Danny, hari kita akan bawa seorang balik ke dalam kerja-kerja lapangan lah. Dan dia untuk gembira, tetapi dia ada partner pada golongan Gen Z. So nama partner dia Wilbok, nama dia Wilbok. So yang bunyi skill juga sebagai seorang pembunuh opahan yang baik lah. So cerita ni bermula oh ya, pada masa sama juga Danny juga punya satu kawan manager yang dilakukan oleh Lucy Louis lah. Dia bagi Anata lah, dia girlfriend sebenarnya. Okay, so pada tu hari tu mereka dia dengan tu ditugaskan untuk membunuh ketua penjenayah lah di sebuah negara, dan mereka berjaya membunuh lah. Okay, dan membunuh ketua penjenayah itu. Dan apabila membunuh penjenayah ni dia dibunuh, dan bos besar penjenayah ni pula bunuh bos dia pula, dan akhirnya dia menjadi buruan. Okay, Danny dan Wilbur menjadi buruan oleh ketua penjenayah yang tadi itulah. So memang cerita ni memang best lah, di mana kita boleh lihat dari skill bunuh orang okay, dan juga di mana berlakunya orang kata satu budaya Gen Z atau baby boom saya rasa Gen X lah, Gen X dan juga Gen Z bergabung menjadi sistem orang kata pemikiran yang berbeza dan tidak rapat, tapi hari menjadi rapat apabila mereka menghadapi masalah diserang oleh ketua penjenayah tersebut lah. So pada saat sama juga Wilbur ni kena tangkap. So sebenarnya Danny boleh lari dengan Anata, boleh lari lah sebenarnya, tetapi dia nak selamatkan juga Wilbur ni juga lah. So dalam cerita ni kita boleh lihat dia gunakan mesin kan, dia cukup power, bunuh semua orang dalam situ, dan memang cerita ni memang cukup hebat lah. So cerita ni ringan sahaja, dia tidak orang kata perlukan pemikiran yang tinggi sangat. Nice sajalah hebat, gaduh pun tak hebat sangat, boleh ditonton lah. So kalau ikut review dia pun oleh Rotten pun 26%. Dia adalah dimainkan di Prime Video 5.3 per 10. So untuk saya berikan dia dalam 6 per 10 sajalah. Cerita ni boleh tahan, boleh lihat orang tua yang lupa diri, ingat dia masih kuat lagi nak jadi assassin, nak enjoy lagi. So boleh lihat di film ni lah. Okay, dan lain saya rasa filem ni santai lah. Okay, Assalamualaikum.